Hai, adakah anda pernah didiagnosis dengan sindrom Gilbert? Ia adalah satu keadaan yang agak biasa di mana paras bilirubin sentiasa tinggi. Biasanya, ia berada dalam julat antara 1 hingga 3 atau 3,5 dan kebanyakannya disebabkan oleh komponen tidak langsung. Maksudnya, jika anda lihat pada laporan LFT anda, bilirubin tidak langsung akan kekal tinggi dan pecahan langsung akan kekal sangat rendah atau hampir normal. Dan enzim atau paras Escot dan SGPT akan kekal normal. Jadi, ini adalah corak klasik bagi sindrom Gilbert. Jadi, apa sebenarnya keadaan ini? Ia adalah keadaan genetik dan akan kekal sepanjang hayat anda. Setiap kali anda periksa LFT, paras bilirubin sentiasa tinggi. Perlukah anda rawatan untuk itu? Tidak. Sebabnya ialah ia tidak mempunyai sebarang komplikasi. Ia tidak bermaksud bahawa hati anda mempunyai sebarang penyakit. Jadi, bagaimana kita mengesahkannya? Kita ada ujian genetik yang dipanggil UGT1A1 dan ia agak mahal. Tidak semestinya diperlukan setiap masa.